Bismillahirrahmanirrahim. Ila ashrafi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila al-anbiya'i wal mursalin wal muslimin wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahum wa li taysiril umur wa li taysiril rizq wa li qada'il hawaij wa li daf'i baliyah makruhat wa masaib wa li shifa'i min al-amrad wa li qada'id duyun. بسر صراط الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan pada malam ini kita berada di Dewan Salat Surau Taman Sri Kenari untuk menyambung bacaan risalah Aqidatul Awam. Dan pada siri yang lepas kita sampai pada bab yang ingat tak? Ada tanda tak? Pada mukaddimah tak silap saya, ya. Semoga usaha kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus menyambung bacaan risalah aqidah ini. Maka berkatalah pengarang, qala al-musannif ataupun muallif rahimahullah, baik. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Dan selanjutnya, selepas menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas para sahabat Nabi
dan mereka yang mengikut Nabi dalam kebenaran. Maka kata pengarang di sini, wa ba'du, selepas itu dan selanjutnya, fa'lam biwujubil ma'rifah, maka ketahuilah kamu kena tahu bahawasanya biwujubil ma'rifah, bahawa wajib mengetahui min wajibin lillahi 20 sifat, wajib mengetahui bahawa wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Wajib ke atas siapa di sini? Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib ke atas setiap mukallaf. Dan sedia maklum, makna mukallaf di sisi ulama ahli sunnati wal jamaah huwa al-balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watul Islam. Mukallaf di sisi ulama ahli sunnati wal jamaah adalah orang yang baligh sampai umur, aqil, berakal, dan telah sampai kepadanya da'watul Islam, seruan Islam, iaitu 2 kalimah syahadah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi 3 perkara ini mesti ada untuk dianggap sebagai mukallaf. Balighun, aqilun, alladhi balaghathu da'watul Islam. Baligh sampai umur, aqil, berakal, dan alladhi balaghathu da'watul Islam, sampai kepadanya dakwah Islam. Mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah, ataupun 13 sifat. 13 sifat. Yang mana sifat-sifat ini takarrara dzikruha fil Qur'ani katsira. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini berulang kali sebutannya dalam Al-Quran. Sama ada dari sudut bentuk lafaznya, maknanya lafaz dia, ataupun dari sudut maknanya. Dan ini adalah min usul sifat, hiya usul sifat. Apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Yang wajib ke atas mukallaf mengenalnya, mengetahuinya. Wajib ke atas mukallaf mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala ni ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang wajib maknanya akal tidak boleh menafikan sifat itu. Akal tidak boleh kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sedemikian. Tidak. Itu maksud dia sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pada awalnya, asalnya ada 13. Ya, ataupun 20. Iaitu al-wujud, wujud. Al-qidam, sedia kala ada. Al-baqa, berkekalan. Al-mukhalafatul awadis, bersalahan dengan baharu, iaitu Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Al-qiyamu bin nafsi, tidak berhajat kepada makhluk. Al-wahdaniyah, esa. Al-qudrah, kuasa. Al-iradah, berkehendak. Al-ilmu, ilmu. Al-hayah, hidup. As-sama', yang mendengar. Al-basar, yang maha melihat. Al-kalam, ini 13. Dan ada sebahagian ulama mengatakan wajib 20 sifat bagi Allah, iaitu selepas 13 tambah 7 sifat. Nama dia sifat maknawiyah. 7 sifat namanya sifat maknawiyah. Dan jalan yang pertama, yang 13 tadi, adalah yang paling kuat. Dan kesemua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah azaliyah, abadiyah. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan. Sebab apa? Sebab zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Jadi bila dikatakan zat Allah Ta'ala itu azali, maknanya sifat-sifat Allah Ta'ala pun azaliyah.
Zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, maknanya sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Itu yang dimaksudkan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala tidak menyamai zat makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak menyamai, menyerupai sifat makhluk. Yang dimaksudkan dengan zat Allah, zatullah, iaitu hakikatullah. Zat sipulan, zat Ahmad, makna dia jisim dia. Wa amma idza qila zatu Zaidin fajismuhu. Bila disebut zat Zaidin, itu jisim. Maksud zat bagi Zaidin adalah jisim, bertubuh badan, beranggota. Tapi bila dikatakan zatullah, bukan berjisim, hakikatullah, hakikat Allah Ta'ala. Antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita kena kenal, katanya di sini, tengok pada teks itu, dapat dalam bentuk PDF ada Kalau ada tolong ikut sekali bila saya baca. Qala al-muallifu musannif atau musannif rahimahullah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yaitu Allah Ta'ala mawjud. Ini sifat yang pertama yang disebut, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wujud, yaitu Allah Ta'ala ada, qadim, baqi, mukhalifun bil khalqi bi itlaqi, bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu, dengan makhluk secara mutlak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dimaksudkan di sini apabila disebut fallahu mawjud? Allah Ta'ala ada, azali, abadi. Bila dikatakan Allah Ta'ala itu wujud, kewujudan Allah Ta'ala itu azali, abadi, iaitu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dan ia membawa maksud laisa biwujuduhu ta'ala biijadin mujidin. Bukan maknanya wujudnya Allah Ta'ala itu disebabkan ada yang mencipta kewujudan Allah, ada yang menciptakan Allah. Bukan. Makhluk bila dikatakan ada, maknanya ada yang mencipta makhluk. Contoh yang lain, surau ni dikatakan ada yang membuat surau ini. Makanan, minuman ada, terhidang di depan kita, maknanya ada yang menyediakan makanan itu. Tuan-tuan pernah ke nak makan tengah hari, makanan tu datang sendiri, terjadi sendiri? Kebiasaannya tidak berlaku. Begitulah seterusnya. Manakala Allah Ta'ala bila dikatakan ada, bukan maknanya ada yang mencipta Allah Ta'ala. Barang siapa yang beranggapan, siapa yang maknanya Allah Ta'ala ni ada pencipta khusus bagi dia, maka dia telah berpahaman dengan pahaman yang bercanggah dengan akidah Islam. Jadi tuan-tuan, kewujudan Allah Ta'ala azali abadi, iaitu tidak ada pencipta bagi dia. Dan kewujudan Allah Ta'ala ini tidak sama dengan kewujudan makhluk. Kerana kewujudan makhluk ada permulaan dan ada pengakhiran. Dan kewujudan makhluk juga diliputi tempat-tempat dan juga arah-arah kewujudan makhluk. Dan kewujudan makhluk terkait dengan masa dan zaman.
Dah lama dia berada di sini. Kerana terkait dengan masa. Itu kewujudan makhluk. Jadi kewujudan makhluk ada permulaan, ada pengakhiran. Kewujudan makhluk bertempat, maknanya makhluk itu ada tempat baginya. Kewujudan makhluk berarah, diliputi arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kewujudan makhluk terkait dengan masa dan juga zaman. Itu kewujudan makhluk. Apabila dikatakan makhluk itu wujud ataupun ada, itu dia. Mesti ada permulaan dan pengakhiran. Mesti bertempat, berarah, bermasa. Manakala kewujudan Allah Ta'ala tidak seperti kewujudan makhluk. Kewujudan Allah Ta'ala azali, tidak ada permulaan. Kewujudan makhluk ada permulaan. Kewujudan Allah Ta'ala baqi, abadi, tidak ada pengakhiran. Kewujudan makhluk ada pengakhiran. Kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi tempat, maknanya Allah Ta'ala tidak bertempat. Kewujudan makhluk diliputi tempat, maknanya makhluk bertempat. Kewujudan Allah Ta'ala tidak diliputi arah, 6. Kewujudan makhluk diliputi oleh arah 6. Kewujudan Allah Ta'ala tidak bermasa, tidak berzaman. Manakala kewujudan makhluk pula ada masa, bermasa dan juga berzaman. Itu perbezaan antara Allah dan juga makhluk. Maka daripada situ kita sebagai orang Islam tidak boleh menganggap Allah Ta'ala memiliki tempat yang khusus bagi dia. Tidak boleh dianggap Allah Ta'ala itu ada tempat bagi dia. Sama ada satu tempat yang khusus bagi dia, ataupun di banyak tempat. Jadi tak boleh dianggap Allah Ta'ala ni ada satu tempat, ataupun di mana-mana tempat dengan zatnya. Kenapa? Kerana tempat itu makhluk, dan bertempat itu sifat makhluk. Ya tahayyaz. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang yang betul-betul mengajar akidah ni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak akan berpegang Allah Ta'ala tu tinggal di langit, duduk atas arasy, turun daripada atas ke bawah. Macam yang berlaku isu hari Arafah dulu, baru-baru ni kan, yang duk faham Allah Ta'ala turun. Tuan-tuan bisa dengar isu ni. Saya pernah sebut dalam surau ni, belum lagi kan. Jadi isu wukuf Arafah musim haji, ada yang menganggap Allah Ta'ala turun daripada atas ke langit dunia. Berdalilkan hadis, dia kata ada hadis yang menyatakan sedemikian, turun Allah Ta'ala pada hari Arafah dengan zatnya ke langit pertama. Ini tak mengaji akidah ni, tidak belajar akidah yang betul, tidak belajar ilmu akidah, ilmu fardhu'ain, tidak berdamping dengan ahli ilmu agama yang sebenar. Sekadar bergantung pada terjemahan semata-mata, baca hadis, terjemahan hadis berkaitan dengan kelebihan hari Arafah, kemudian hadis itu diterjemahkan Allah Ta'ala juga turun ke langit pertama. Jadi mereka menganggap pada hari Arafah Allah Ta'ala turun ke langit yang pertama. Sebab ada hadis sebut turun. Sebenarnya tuan-tuan, hadis yang dibaca berkaitan dengan kelebihan hari Arafah memang disebut turun, tapi bukan maknanya turunnya Allah, bukan makna turunnya Allah dengan zatnya. Tetapi seperti mana yang dihuraikan oleh ulama-ulama ahli hadis dan selainnya, turun dalam hadis tersebut membawa maksud turunnya rahmat-rahmat Allah dan turunnya para malaikat yang membawa rahmat-rahmat Allah. Itu makna turun dalam hadis yang berkaitan dengan fadlu yaumi Arafah, kelebihan hari Arafah. Satu kerugian yang besar bagi mereka yang diberi peluang menunaikan ibadah haji, bila tiba waktu wukuf Arafah, menganggap Allah telah turun ke langit yang pertama. Takkanlah Nabi berakidah sedemikian. Nabi tidak berakidah dan berpahaman seperti itu. Nampak tuan-tuan? Dan bagaimana nak mendapat haji mabrur kalau akidah menyeleweng? Ya, berpegang dengan pahaman kepercayaan
yang mengarut, yang bercanggah dengan akidah Islam dan bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh majoriti ulama-ulama Islam, iaitu ulama ahli sunnati wal jamaah. Qadim baqi. Apa makna qadim? Maknanya azali. Maknanya tidak didahului oleh masa, zaman. Itu makna azali. Tidak ada permulaan. Itu makna azali. Qadim, azali makna sama. Allah azali, Allah qadim, maknanya tidak ada permulaan, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu kalimah qadim bila disandarkan pada hak Allah Ta'ala, ia membawa maksud azali. Manakala apabila disandarkan kepada makhluk, makna dia berlalu masa yang begitu lama. Rumah qadim, masjidul qadim, masjid lama. Baitul qadim, rumah lama, dan selain. Baqi, berkekalan. La yalhaquhul adam, la yalhaquhul fana. Tidak ditimpa Allah Ta'ala itu dengan fana, itu binasa. Itu makna Allah Ta'ala baqi, maha kekal. Allah Ta'ala tidak hancur, tidak mati, tidak terhapus, tidak fana. Itu makna al-baqi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk secara mutlak. Maknanya wajib bagi Allah Ta'ala itu bersalahan dengan makhluk. Apa makna bersalahan dengan makhluk? Tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai makhluk, dan makhluk pun tidak menyerupai Allah Ta'ala. Bersalahan, tidak sama, tidak menyerupai. Hadis yang dibaca oleh mereka yang salah faham terhadap hadis itu, antaranya Nabi bersabda, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Dia baca, dia terjemah apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta Adam dengan rupanya. Nya itu kembali kepada Allah. Menciptakan Adam dengan rupa Allah. Dia faham macam tu. Hadis tu memang ada, tapi bukan makna seperti mana yang dipahami. Bukan maknanya Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan rupa Allah. Bukan. Tetapi maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan bentuknya yang hakikat, yang sebenar. Bentuk siapa? Bentuk Adam tu. Maknanya terjadinya Adam ni bukan berperingkat. Terbentuknya Adam tu bukan berperingkat, bukan macam kita keluar daripada perut ibu kita, bayi, membesar, kanak-kanak, jadi orang remaja, orang dewasa, orang tua, berperingkat. Bukan begitu Adam. Pembentukan Adam bukan begitu. Kejadian Adam bukan begitu. Kejadian Adam, Allah Ta'ala menciptakannya begitu terus, besar terus. Tinggi dia, lebar dia. Itu, macam itu makna hadis tadi. Berbeza dengan kita, kejadian kita berperingkat. Kita ada tatawur. Daripada kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Mana berperingkat. Itu kita. Adam bukan begitu. Sebab Adam tidak ada ibu dan bapa. Jangan pula ada orang kata Nabi Adam keluar daripada perut ibunya. Mana ada ibu? Nampak? Allah Ta'ala menciptakan Adam begitu. Terus jadi dengan rupanya yang sebenar. Jadi dah besar macam itu saja. Ya? Itu maksud hadis. Kalau orang belajar hadis, akidah, baca hadis tadi, dia tak akan menganggap Allah Ta'ala mencipta Adam dengan rupa Allah Ta'ala. Salah tu. Kufur tu, na'udzubillahi min dzalik. Macam-macam ya. Macam-macam kesalahan dalam bab akidah ni. Sama juga dulu saya pernah sebut isu ada orang ni dia mengajar di surau masjid, dia rakam, di viral kan. Dia kata apa? Siapa nak melihat kecantikan Allah, lihatlah wajah perempuan. Nampak? Siapa nak melihat kecantikan Allah, tengoklah muka perempuan. Ni pun tak betul juga.
Lepas pada ni semua tengok perempuan. Jadi tak betul, letak tak betul. Ya, walaupun di sisi ulama fiqh wajah muka wanita ni dia ada perbahasan dia. Nah, ini menggalakkan benda yang mengarut. Nak tengok kesempurnaan Allah, kecantikan Allah, tengok wajah perempuan. Maknanya kalau perempuan tu di sisi dia nampak cantik, lawa, itulah keelokan Allah. Apa benda ni tuan-tuan? Ini dah tak betul. Ya, ini dah tashbih. Ya, mengarut tuan-tuan. Jadi kalau tak nak keliru itu berlaku dalam masyarakat, jangan sebut benda yang pelik-pelik. Tuan-tuan tahu ya, manusia yang selalu bila beragama, kita kata beragama ni, ini menggunakan agama untuk benda yang tak sepatutnya. Ya, beragama ni kalau yang pelik, yang ni, yang tuan-tuan nampak, maknanya dia sujud logik akal pun tak boleh terima ni. Dan tidak ada sokongan daripada kenyataan ulama-ulama yang muktabar, maka tinggalkan tuan-tuan. Kecuali ada hadis yang menyatakan sedemikian, kita ikut. Ataupun disebut oleh ulama-ulama yang muktabar. Jadi mukhaliful khalqi bil itlaqi. Bersalah Allah Taala itu dengan makhluk secara mutlak. Maknanya Allah Taala tidak menyerupai makhluk. Seperti yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Makhluk Allah Taala pencipta tidak menyerupai makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak berhenti dulu. Tujuh suku. Boleh lah ya. Ambil sikit lagi tuan-tuan. Itu makna kata-kata ataupun ungkapan aqidatul awam, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ingat, mukhalifun, bersalahan Allah Ta'ala itu dengan makhluk secara mutlak, macam yang disebut oleh Imam Abu Hanifah tadi, dan disebut juga oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada menyebut, innahu qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah fi kitabih Ihya Ulumuddin, telah berkata Imam Ghazali yang dikenali sebagai Hujjatul Islam dalam kitabnya yang masyhur iaitu Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, innahu ayillah azaliyun laisa liwujudihi awal wa laisa liwujudihi akhir wa innahu laisa bijauhar yatahayyas bal yata'ala wa yataqaddas an munasabatil hawadith. Maknanya, kata Imam Ghazali, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah azali. Maknanya kewujudan Allah Ta'ala itu awal, tidak ada permulaan. Dan kewujudan Allah Ta'ala itu walaysa liwujudihi akhir, tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu bukan jauhar, bukan bentuk, bukan benda yang bertempat. Bahkan Allah Ta'ala ya ta'ala wa yataqaddas an munasabatil hawadith. Ya ta'ala, maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Bukan membawa maksud Allah Ta'ala berada di tempat yang paling tinggi dengan zatnya. Bila disebut ya ta'ala, bukan maha agung, maha tinggi, maknanya maha sempurna, tidak menyerupai makhluk. Ya taqaddas, maha suci daripada segala sifat-sifat hawadis, sifat-sifat baharu. Itulah mafhum kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jangan pula ada yang mendakwa belajar berkhatam beratus-ratus kali kitab Ihya Ulumuddin tapi tak faham kata-kata Imam Ghazali. Masih lagi menganggap Allah Ta'ala ni ada mirip dengan makhluk. Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk atas aras, ada anggota muka, tangan. Belajar kitab Ihya tu, Imam Ghazali tidak berpahaman sedemikian, merosakkan lagi kepribadian Imam Ghazali. Imam Ghazali ni orang alim, Hujjatul Islam di zaman dia. Ya, terkenal dengan gelaran Hujjatul Islam.
Jadi mereka yang mendakwa ikut tasawuf, kami bertasawuf ikut jalan Imam Ghazali, ada kena faham juga akidah Imam Ghazali. Kena faham juga akidah Imam Al-Ghazali. Jangan mendakwa saja kami bertasawuf ikut manhaj Ghazali, Imam Ghazali. Tidak, bukan sekadar dakwaan semata-mata. Ikut apa yang dipegangi oleh Imam besar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab apa yang dipegangi oleh Imam Al-Ghazali, itulah yang dipegangi oleh ulama-ulama sebelumnya yang mu'tabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan lagi sedikit lagi ya. Satu teks lagi. Qala al-muallif rahimahullah wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai. Qa'imun ghani, tidak memerlukan bantuan sesiapa, tidak berhajat kepada makhluk. Bukan makna qaim ni berdiri, waqif, bukan. Ya, tapi tidak berhajat kepada makhluk. Ghani maha kaya. Maha kaya membawa maksud tidak berhajat juga kepada makhluk. Sebab dari sudut bahasanya ghani ni kaya. Orang kaya ni tak perlu pada orang lain. Fakir, orang miskin, dia banyak keperluannya. Orang kaya dia tak banyak keperluan dia, sebab dia ghani. Ghani tak kaya. Fakir banyak keperluannya. Tapi bila dikatakan Allah Ta'ala ghani, bukan maknanya Allah Ta'ala dia banyak duit, banyak harta, banyak tanah, banyak rumah, banyak anak beranak. Bukan. Ya. Tetapi kaya Allah Ta'ala itu makna dia tidak memerlukan kepada yang lain, tidak bergantung kepada yang lain. Semua bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala tempat semua makhluk bergantung kepada-Nya. As-Samad, Allahus Samad. Itu maksud Allahus Samad. Wa wahidun wa hayy. Wa wahidun maha esa. Allah Ta'ala maha esa dengan makna tidak ada syirik bagi Allah Ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wahidun dan juga ahad, maknanya sama. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Sebab itulah Imam Abu Hanifah ada menyatakan, Inna Allaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariq annahu la syarika lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala wahid, maha esa, bukan dari sudut adat, bilangan. Sebab wahid dalam bahasa Arab datang dengan makna bilangan, nombor satu. Bukan maknanya Allah Ta'ala nombor satu. Tidak. Wahid bagi Allah, ini kata Imam Abu Hanifah, walakin min tariq annahu la syarika lahu. Makna dia Allah Ta'ala tidak ada sekutu bagi dia. Itu maksud wahid bagi Allah. Selepas itu hayy, sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala hayy, maha hidup. Kehidupan Allah Ta'ala ni tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kehidupan Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan. Kehidupan Allah Ta'ala ni tidak ada roh, tidak perlu kepada roh, tidak perlu kepada tubuh badan, tidak perlu kepada darah, oksigen, udara dan selainnya seumpamanya. Tidak perlu kepada tubuh badan, tulang, daging, tidak perlu. Manusia bila dikatakan hidup, perlu kepada benda-benda yang dinyatakan tadi. Tidak ada penyamaan makna, tapi sebutan je sama. Allah Ta'ala maha hidup, manusia pun hidup. Sebutan sama. Kenapa sama? Sebab dalam Quran sebut Allahu hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita sebut. Tapi adakah maknanya sama dengan hidupnya makhluk atau seperti hidupnya manusia? Tidak. Maknanya sangat berbeza. Bukan makna Allah Ta'ala tu jisim. Tuan-tuan tahu tak? Baru-baru ni saya tengok satu rakaman video, ada orang tunjuk. Ada seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ni mendakwa konon-kononnya pengikut salafus soleh. Dia buat satu kaedah, Allah Ta'ala ni jisim sebab dikatakan hidup, mengetahui,
Jisim itu. Sebab di sisi dia makhluk pun hidup mengetahui. Allah Ta'ala pun disebut sedemikian. Jadi Allah Ta'ala pun jisim, kata dia. Dia tak faham. Dia tak faham ilmu agama. Orang yang bercakap macam ni tidak memahami ilmu agama. Bukan semua benda boleh dimaksudkan bagi hak Allah Ta'ala. Contohnya dalam bab berkuasa, Allah membahaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan maknanya Allah Ta'ala ni bila dikatakan berkuasa, dia maha berkuasa nak menciptakan apa saja. Nak menciptakan isteri bagi dia ke, anak bagi dia ke, tempat bagi dia. Allah Ta'ala maha berkuasa. Dunia ini dia yang punya. Bukan itu makna dia. Tak boleh kata macam. Kerana apa? Kerana qudratullah la tata'allaqu bil mustahil aqli. Kudrat Allah Ta'ala tidak berkaitan dengan mustahil akal. Sebab kewujudan isteri bagi Allah, kewujudan anak bagi Allah itu mustahil. Walaupun kita wajib mempercayai Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala-galanya, maha berkehendak, tapi bukan maknanya seperti mana yang dinyatakan tadi. Qadirun, ni maha berkuasa. Qadirun, yang maha berkuasa. Kita baru sebut tadi ya, dah disebut di sini. Qadirun, muridun, alimun bi kulli syai. Berkuasa. Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan ciptaan Allah Ta'ala ni, makhluk ni tanda kuasa Allah Ta'ala. Adanya makhluk tanda qudratullah. Seperti kewujudan arasy, walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kasar kita, tetapi seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah, innallaha ta'ala khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arasy untuk menzahirkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Jadi Allah Ta'ala ini qadir, maha berkuasa. Murid, maha berkehendak. Segala apa yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan kehendak, ketentuan dan seumpama. Tetapi kehendak Allah Ta'ala tidak sama dengan kehendak makhluk. Itu kita kena ingat. Alimun bi kulli syai, maha mengetahui atas segala sesuatu, segala perkara, segala apa di bawah ilmu Allah Ta'ala. Bila dikatakan Allah Ta'ala ni maha mengetahui segala-galanya. Sebab itulah ada orang yang sebut Allah Ta'ala berada di mana-mana. Allah Ta'ala di mana-mana. Dia kata Allah Ta'ala di mana-mana, dengan maksud Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia maksudkan sedemikian. Tetapi istilah itu seelok-eloknya ditinggalkan. Sebab apa? Dia akan bawa kekeliruan. Orang akan jadi faham Allah Ta'ala ni ada dengan zatnya di mana-mana. Tak payah pakailah istilah Allah di mana-mana. Buat orang awam jadi confused ya. Walaupun anda kata takwil, mungkin ada makna yang lain. Jangan pakai istilah seperti itu. Sebab dunia ni banyak orang awam yang mendengar rakaman live, banyak orang awam. Orang awam lebih ramai daripada orang alim zaman sekarang ini. Ini tanda-tanda kecil hampirnya hari kiamat. Ini sibuk tekan pada orang awam, Allah di mana-mana, Allah di mana-mana. Ada. Kemudian suruh pula yang hadir dalam majlis itu ikut sekali Allah di mana-mana. Walaupun ada yang mendakwa maksudnya Allah maha mengetahui, dia bukan maksudkan Allah wujud, disebut Allah di mana-mana. Dia akan jadi orang keliru. Kenapa tak digunakan istilah yang jelas? Contohnya Allahu mawjudun bila makan. Kenapa tak guna yang istilah itu? Selesai masalah. Ini Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Lepas tu suruh para hadirin ikut sekali. Tak sepatutnya benda ni berlaku. Sebab yang mendengarnya kebanyakan orang awam. Kecuali diberi penjelasan yang betul. Dan kena ingat, ungkapan Allah berada di mana-mana pun itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah.
Ianya daripada pahaman Jahmiyah. Cuma selepas itu ada orang awam ni, dia sebut Allah di mana-mana, tapi mereka tak maksudkan Allah tu dengan zatnya berada di mana-mana, tapi dengan makna Allah Maha mengetahui. Walaupun begitu, jalan yang terbaik jangan guna istilah itu, sebab bukan berasal daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia mula-mula Allah di mana-mana, akhirnya jadi Allah berada di mana-mana. Dia akan jadi macam ni. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin karangan Imam Al-Banjari rahimahullah, dia sebut akidah Qadariyah Mu'tazilah adalah menganggap Allah Ta'ala berada di mana-mana, dengan membawa maksud Allah Ta'ala di mulut binatang, di banyak tempat. Ulama dah sebut benda macam ini. Ini tidak pergi apa orang kata, tekan pula pada orang awam. Orang awam ni menganga je mulut dia, seibarat orang yang kelaparan. Ya, kadang-kadang benda haram pun dia makan, orang awam. Ya. Jadi kita sebagai yang berilmu ni, ya Allah Ta'ala berikan sedikit kecerdikan, gunalah jalan yang terbaik dan bijaksana untuk mendidik rakyat dan masyarakat dengan ilmu agama, dengan ilmu akidah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Jadi untuk bacaan Aqidatul Awam kita berhenti sampai sini. Tanda tuan-tuan, tolong tanda. Iaitu wa qa'imun ghanin wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bikulli syai'. Wa qa'imun ghanin wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bikulli syai'. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tidak ada. Alhamdulillah, kita berhenti sampai sini tuan-tuan. Maaf banyak-banyak kalau ambil sedikit lebih masa. Walau macam mana pun yang penting masa kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majlis kita dengan tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والمسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.